100% halal Chinese food ni Kelantan. Sedapnya ke? Apa ni? Masak apa? Udang goreng. Udang goreng. Sunyi damai. Ini adalah homemade lah, satu patuk halal. Dari syarat digoreng ada, kari kosong ada, si goreng ada, bihun goreng ada, semua ada. Uncle ni pernah bekerja di Grand River View selama 5 tahun. Owner sekaligus chef. Mana percaya. Biasanya owner dia tak masak dah, ni owner dia masak. Apa menu special sini? Ini yang tahu saya. Yong taufu ni orang suka makan lah Uncle kan? Ini semua makan tak ada. Ini sendiri buat, saya sendiri buat. Market tak ada, sendiri buat. Okey, sekarang yang nak pilih Yong taufu ni. Nak makan. Sedap. Cheese tengah je so. Harga murah ni. Bodoh. Nak gap. Dia buat sendiri ni, homemade ni, tak aduk. Lain. Oh, finally makin ni siapa ada depan ni. Tak. Ya, tak tahu. Singgah kota baru tak sok tak mai sini. Mesti singgah sini. Okey, yang taufu ni dia ada 2 jenis. Dia ada sup, goreng, so. Jadi boleh pilih mana-mana lah. Okey, kutia goreng dia ni ala-ala wok. Sedap sangat-sangat. Memang sangat-sangat crispy dah. Memang sangat-sangat crispy. Kalau demeng kau dah, okey. Penuh sup ni, uzialan.